Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Elisa Syakira binti Wira dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Talenggang yang terletak di Kampung Tengah, Tanjung Ipoh, Negeri Sembilan. Kod sekolah saya ialah NBA 1004. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca, yang berjudul Why Pertolongan Cemas. Siri motivasi ilmiah dan nilai murni Why Pertolongan Cemas ini merupakan sebuah buku yang mengisahkan tentang pertolongan cemas yang dapat merawat pesakit jika berlaku kecederaan ringan maupun berat. Penerbitan asal buku ini ialah Why Iunggyuk Chilyo yang diterbitkan pada tahun 2015 dan ditulis oleh Papyrus. Buku ini juga setebal 159 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 31 bab. Ayo bersama saya kita mendalami dan mengamati buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang seorang watak yang bernama Komji yang hadir ke ulang tahun rakannya yang bernama Omji. Semasa mereka sedang makan, rakan Komji yang bernama Din tercekik makanan akibat makan dengan gelojong. Jadi, mak kepada Omji memberikan pertolongan cemas kepada Din dengan bantuan nombor panggilan 1339. Adakah anda tahu? Di Korea, nombor panggilan 1339 dan 119 menjadi pusat informasi bagi khidmat kecemasan. Kebetulan, bapa kepada Omji pula ialah seorang pegawai bomba. Jadi, Omji banyak tahu perkara tentang pertolongan cemas. Pada hari Ahad, Omji dan bapanya hendak pergi mendaki bukit. Komji ikut sekali, tetapi dia tidak kerana dia mempunyai temu janji. Semasa mereka sedang mendaki bukit, bapa kepada Omji mengajak Omji menyertai program bomba kanak-kanak. Program tersebut mengajarkan tentang keselamatan kepada kanak-kanak. Komji, Omji dan Din turut menyertainya. Komji dan rakan-rakannya mempelajari banyak tentang pertolongan cemas di program tersebut. Antaranya ialah serangga masuk ke dalam lubang telinga, tergigit lidah, demam panas, dibatuk ular, gigit anjing dan lain-lain. Dari sini, nilai murninya ialah kita dapat mempelajari banyak tentang pertolongan cemas yang dapat merawat pesakit sebelum pihak penyelamat yang akan tiba. Percaya dan yakin pada diri sendiri juga ada terselit di dalam buku ini yang seharusnya dijalankan oleh pihak penyelamat atau orang yang mahu merawat pesakit. Pada pendapat saya, situasi kecemasan boleh berlaku di sekeliling kita tanpa mengira masa dan tempat, terutamanya dalam golongan kanak-kanak. Mereka mudah terdedah kepada bahaya, sama ada di sekolah, di padang permainan, bukit, pantai atau di rumah. Jadi, kita perlulah mengambil tahu banyak tentang pertolongan cemas supaya dapat merawat mereka yang sedang dalam kecemasan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.